Serius, tak tipu. Sekali cuba, mesti repeat. Bau serai wangi semerbak, kuah santan pedas berlemak dia tu, memang tak cukup nasi sepinggan. Jom kita tengok resepinya. Kisarkan bawang merah, bawang putih, serai, halia, lengkuas, kunyit hidup dan cili kering. Kemudian tumiskan bahan kisar sampai garing dan terbit minyak. Cik Okey letak air sikit, Cik Okey tumiskan lagi sampai betul-betul garing ya. Kemudian bolehlah perasakan letak asam keping, garam, kalau suka gula ke ajinomoto boleh letak. Alhamdulillah sambal serai Cik Okey dah pun siap. Sekarang Cik Okey akan bakar pula ikan ni. Cik Okey letak sedikit minyak ya supaya ikan ni tak kering bila kita bakar. Kemudian sumbatkan belakang ikan dengan sambal serai yang kita baru masak tadi. Hari ni Cik Okey masak seko je sebab Cik Okey seorang je yang makan. Sambal yang lain Cik Okey akan bekukan. Next time kalau nak buat, kita tinggal keluarkan ikan sahaja sebab sambal dia dah siap masak. Kemudian Cik Okey titiskan dengan santan kara yang pekat ni. Barulah rasa ikan bakar ni jadi lebih padu, sedap dan berlemak. Cik Okey bakar ikan ni menggunakan air fryer sahaja, suhu 180 selama 20 minit ataupun sampai ikan ni masak. Alhamdulillah ikan caru bakar dah pun siap. Bau wangi serai dengan santan tu memang buat tak sabar nak makan. Selamat mencuba, semoga bermanfaat.